warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari IPG ada beberapa soalan yang ingin bertanya dengan guru besar. Jadi soalan yang pertama, apakah bidang tugas seorang guru besar? Okey, baik, terima kasih cikgu yang cikgu lah cikgu Nafis. Untuk makluman cikgu sekalian, bidang tugas guru besar ni dia secara umumnya dia mengikuti keseluruhan aspek dan juga setiap sudut, setiap ruang dalam sekolah. Maksudnya kalau secara mudah cakapnya, masuk saja ke belakang sekolah kebangsaan dan Tukubah, sampailah ke belakang yang belakang, semua tu di bawah pengawalan juga tata kelola oleh guru besar. Jadi pengurusan dia melibatkan aspek sumber manusia, murid, guru, staf, kebajikan murid, kebajikan guru, masuk kewangan, aset, dan perancangan sekolah. Overall, secara keseluruhannya saya boleh katakan dia merangkumi setiap aspek yang terdapat dalam sekolah. Atau contohnya macam kerosakan yang berlaku di sekolah pun di bawah tanggungjawab usaha juga lah. Overall, secara keseluruhannya. Okey, seterusnya soalan yang kedua, apakah cabaran utama sebagai seorang guru besar? Okey, cabaran utama yang menjadi seorang guru besar ni adalah membuat keputusan yang betul. Okey, keyword is make decision. Keputusan untuk meletakkan satu misi dan juga visi hala tuju sebuah sekolah untuk diikuti oleh semua segenap lapisan warga sekolah SD dan Tukubah. Jadi cabarannya dalam setiap keputusan yang dibuat tu perlu mengambil kira baik dan buruk setiap keputusan, sebab dia akan menyebabkan bukan sahaja guru malah seluruh warga sekolah. Jadi kalau sesuatu keputusan itu dibuat secara menyeluruh, tanpa berfikir panjang, tanpa pertimbangan yang baik dan wajar, maka ia akan memberi kesan yang negatif kepada pihak-pihak yang lain lah. Tak dinafikan dalam membuat keputusan ini ada pihak yang tidak berpuas hati, walau macam mana pun. Jika setiap keputusan itu dibuat dengan pertimbangan yang wajar, yang baik dan difikirkan sedalam-dalamnya, maka insyaAllah itulah yang terbaik buat warga sekolah. Dan yang menjadi seorang besar ni cabarannya yang keduanya adalah penerimaan dari pihak-pihak lain. Bukan semua orang yang suka dengan setiap keputusan yang dibuat oleh besar. Macam mana pun kita terpaksa hadapi, kita terpaksa lalui, dan memang itulah hakikat dalam pengurusan dan juga pentadbiran sebuah sekolah. Yang ketiga, apakah pendekatan yang digunakan untuk menerapkan disiplin dalam kalangan murid? Okey, dari segi disiplin murid, hal ehwal murid, pendekatan yang digunakan adalah satu pendekatan yang mesra, yang lebih dekat kepada murid. Kemesraan antara seseorang guru khususnya dengan murid akan mendapat hati setiap seorang murid. Jadi kelembutan, sentuhan ataupun kita beri sentuhan jiwa dan sebagainya, teguran-teguran yang diberikan ni dia lebih dekat dengan murid, lebih mesra dengan setiap murid. Kadang ada berlaku setiap kesalahan ataupun satu yang melanggar kesalahan yang melanggar disiplin. Jadi cara tegurannya ada setengah pihak yang menggunakan pendekatan yang tegas, yang kasar, mungkin kena dimarahi. Dan ada ketika perlu juga kepada kelembutan ataupun sentuhan jiwa yang lebih dekat dengan murid. Kadang seorang murid ni dia melakukan kesalahan, dia seperti cuba melepaskan geramnya. Di rumah dia tak boleh buat dia macam tu, main sekolah dia ada ruang dan juga peluang untuk dia buat kesalahan yang mana yang di rumah dia tak boleh nak benarkan kementerian dan lain. Main sekolah dia jumpa kawan-kawan, dia buat nakal sikit dan buat perangai yang dia rasa betul bagi dia. Ataupun yang keduanya, latar belakang murid ni di rumah ni, dia tidak mendapat kasih sayang dan pelayan kasih sayang cukup. Bila main ke sekolah, dia cuba tak menarik perhatian daripada cikgu, daripada orang yang lebih dewasa. Mungkin dia itulah pilihan ayah ataupun terpisah dengan ayah dia. Jadi main sekolah, dia nak narik perhatian tu, dia akan buat sesuatu tingkah laku yang boleh attract, yang boleh menarik perhatian. Jadi nak menarik perhatian tu macam-macam cara dia lah. Jadi berlakulah sedikit kenakalan.
cabaran bagi cikgu adalah untuk memahami apa yang tersirat sebalik setiap lakon murid itu. Jadi antara pendekatan yang sudah digunakan adalah kemesraan dan juga sentuhan kasih sayang lah kepada murid. Ada ketika kita boleh gunakan kita kesan, dia bergantung kepada keadaan yang sesuai untuk kita lakukan sesuatu tindakan. Soalan seterusnya, apakah isu yang sering timbul dalam pelaksanaan program di sekolah? Isu yang kerap timbul dalam pelaksanaan program yang pertama adalah kerjasama dan juga kewangan. Dalam setengah program yang sekolah rancang pelbagai program yang melibatkan murid, yang melibatkan guru dan juga infrastruktur sekolah. Jadi dalam melaksanakan sesuatu program, benda utama yang perlu difikirkan oleh seorang besar adalah untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Of course, kita perlukan pertukaran yang cukup. Walau bagaimanapun dengan sumber-sumber pertukaran yang ada tu agak terhad. Jadi kaedah yang dapat digunakan, yang perlu dibuat, usaha yang perlu dilakukan untuk memastikan dana yang cukup. Jadi kita perlu mendapatkan sponsorship, sumbangan luar. Jadi kerjasama jalinan dan juga jaringan dengan pihak-pihak industri luar, swasta dan sebagainya, iaitu yang memungkinkan kita mendapatkan sumber tambahan. Dan itu yang pertama adalah tentang kewangan. Yang kedua adalah kerjasama di antara guru-guru yang terlibat dalam program. Alhamdulillah dalam kebanyakan program kita mendapat kerjasama yang baik. Walau bagaimanapun ada satu dua program yang kita rasakan ada sedikit kelumpuhan ataupun kita kata kecacatan. Maksudnya dalam sebuah organisasi kita akan jumpa dengan pelbagai fenomena yang gelagat manusia ni. Jadi apabila kita berhadapan dengan situasi tersebut, sesuatu perlu dilakukan untuk memastikan jurang yang ditinggalkan, yang dikosongkan, yang menjadi satu kejanggalan, itu perlu kita atasi dengan sebaiknya. Jadi kerjasama yang erat ataupun adalah satu nadi untuk memastikan kejayaan sesebuah program. Jika berlaku sesuatu kelumpuhan, maka disitulah terletaknya kebijaksanaan seseorang untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi soalan yang terakhir, bagaimanakah pihak sekolah mensalinkan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti? Okey, dalam kejayaan sesebuah sekolah, antara pihak yang turut terlibat untuk menjalankan sesuatu program adalah ibu bapa, selain daripada guru, komuniti dan juga daripada agensi luar. Jadi kerjasama erat yang dijalin ini kuncinya terletak pada hubungan yang baik dengan pihak ibu bapa melalui persatuan ibu bapa dan guru. Dia alhamdulillah dalam sejarah SKJDK ini hubungan yang baik antara guru dan juga ibu bapa adalah baik sekali melalui kerjasama dengan PIBG. Dan pihak PIBG begitu senang sekali untuk terlibat dalam program-program yang sekolah anjurkan. Sebagai contoh, kita melaksanakan sambutan hal guru peringkat sekolah. Jadi dalam beberapa tahun yang kebelakangan ini dan juga termasuk tahun ini, program tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh ibu bapa. Jadi ini membuktikan bahawa kerjasama yang baik di kalangan ibu bapa dapat memastikan program berjalan dengan lancar. Di pada hari tersebut tu, cikgu duduk saja. Maksudnya dari sini pengurusan hadiah, program, syarat dan sebagainya diuruskan oleh ibu bapa. Dan program-program lain sebagai contoh hari sambutan, hari kemasaan, hari keusahawanan, kita libatkan dalam kebanyakan program, kita libatkan ibu bapa. Jika kita buat program, kita jemput ibu bapa untuk datang sekali meraihkan, untuk contoh sambutan hari kemasaan, kita jemput ibu bapa untuk terus serta bersama dengan anak-anak dia bawa kek, mengikut siapa yang sudi nak buat kek, pakai mengikut tema. Jadi kebersamaan antara pihak sekolah dengan ibu bapa ni terjadi di situ melalui program-program yang kita lakukan. Malah ibu bapa juga secara sukarelanya kita tengok dia jalan di belakang sekolah tu nak masuk ke dalam sekolah, ada kawasan buka dan juga semua yang mengganggu laluan di penamaan yang masuk hari-hari lah. So di bawah satu hari dibuat gotong royong, dibersihkan ke sepanjang jalan, pastikan mereka dapat lancar. Ada banyak lagi program-program yang pihak PIBG menjadi kebutuhan kerjasama, dan ada juga yang dikendalikan sebenarnya oleh PIBG.
dekat nanti adalah sambutan program Ashura atau masa bulan Ashura. Ashura apa ya? Jadi yang ini pun telah disebut oleh YDP. Kemarin ada dengan saya, hari pula YDP pun ada dengan saya berhubung dengan program ini lah. Jadi kerjasama ini terjadi dalam program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan mendapat kerjasama yang baiklah daripada kedua orang. Jadi itu sahaja soalan yang kami dapat. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. All the best untuk cikgu semua. Terima kasih.